Walaupun setiap hari saya berkongsi tentang manfaat simpanan emas, tuan-puan, tetapi rupanya masih ramai lagi di luar sana yang tidak tahu dengan syarikat Public Gold, kita boleh menabung emas serendah RM100 sahaja. Ramai yang salah faham. Ingat simpan emas ini, kita kena kaya dahulu. Barulah kita boleh simpan emas. Tetapi, hakikatnya tuan-puan, nak simpan emas ini tak perlu pun tunggu nak jadi kaya. Sebetulnya, kita simpan emas sampai jadi kaya dan sampai kita wajib keluarkan zakat emas. Di Public Gold, dengan akaun GAP ataupun Gold Accumulation Program, tuan-puan boleh beli emas serendah RM100. Jadi, bagi tuan-puan yang baru nak bermula, akaun GAP ini adalah platform yang terbaik. Sebab bila tuan-puan mula menabung di akaun emas GAP, tuan-puan akan lebih mudah konsisten untuk simpan emas. Katakan tuan-puan bergaji RM5,000 setiap bulan. Tuan-puan boleh simpan 10% daripada gaji ataupun RM500 di dalam akaun emas GAP. RM500 ini akan ditukarkan ke dalam bentuk emas. Hari ini RM500 tuan-puan akan dapat sekitar 1.06 gram lebih emas. Konsisten saja menabung setiap bulan. Bila gram emas dah cukup nanti, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal, gold bar dan juga dinar seperti ini. Selain itu, akaun GAP ini juga sangat-sangat fleksibel dan sesuai untuk semua golongan umur dan pendapatan. Jadi, kalau tuan-puan seorang pelajar ataupun suri rumah yang tidak ada pendapatan tetap, tak ada masalah tuan-puan. Kalau ada bulan yang tuan-puan tak boleh menabung, simpan dengan akaun GAP Public Gold ini, tiada komitmen bulanan yang dikenakan kepada tuan-puan. Jadi, bagi tuan-puan yang ada bajet minimum RM100, boleh terus rujuk pin video di profil saya untuk saya bantu sebaiknya.